Satu perkara yang pelik tetapi benar. Menabung membuatkan kita lebih bijak berbelanja. Kenapa? Sebab ia ubah cara kita lihat duit. Sebelum menabung, kita mudah ikut kehendak. Nampak saja promosi, kita terus beli. Nampak barang menarik, kita rasa rugi jika kita tak ambil dan beli. Tetapi bila kita mula menabung secara konsisten, kita mula berkira-kira keperluan ataupun kehendak. Beli sekarang ataupun tangguh dahulu, ataupun lebih baik kita membuat simpanan. Menabung ni akan ajar kita disiplin. Kita akan bezakan keperluan dengan kehendak, dan kita akan kurang boros. Setiap ringgit lebih dihargai bila ada matlamat simpanan yang jelas. Jika kita sukar simpan tunai, kita ikat sebahagian tunai kita kepada emas. Akaun Emas Gap Public Gold akan bantu kita untuk mula menabung serendah RM100. Menabung gram demi gram dan akan terbina satu disiplin. Pesan mentor saya, simpan dahulu baru berbelanja. Bukannya berbelanja dahulu baru fikir ingin membuat simpanan. Adakah anda ingin mula tabiat menabung? Gram pertama hari ini boleh ubah cara anda berbelanja. Mulakan dengan tabungan Akaun Emas Gap. Hubungi saya untuk bimbingan, save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.